Ni ada berita keluar dekat media besar lah, media-media berita TV pun keluar. Seorang anggota penjawat awam beruniform ditangkap sama dengan koloni siasat punya siasat. Ada hotel bang, ada hotel, lepas tu ada siasat lain. Yang terdahulu lagi hebat pula, berjuta dapat tangkap dengan kereta mewah lah, dengan rantai omeh boleh buat tarik kereta. Dengan galang lah. Kita ni sungguh sangka pagi petang buat kerja bang. Buat kerja nak balik rumah, nak hidupkan anak bini. Kan, berpeluh, meleleh, mencieh peluh macam ni. Tapi mereka gunakan sedikit kuasa mencipta duit. Akhirnya terbongkar. Bila terbongkar, mengaku tak salah lah tu, tak mengaku salah. Memanglah tak mengaku salah. Kalau mengaku salah kan masuk dalam pula. Cuma kita nak tahulah hukuman yang besok. Sama ada penjara boleh tangguh ke, DNA ke, NFA ke, kita tak tahu. Kita tunggu dan lihat ya. Pada kerajaan kita nak tengok kes ni berjalan dia macam mana.